Imora hijab ni kalau keluar tudung baru je mesti nak suruh Hana try. Jadi jomlah kita try. Apa best sangat ni? Kan? Sebab Hana tengok dia punya cutting lain sikit tau. Lain daripada yang lain. Tengoklah cutting dia. Belakang dia ada shawl. Depan dia ada awning scuba. Okey, kita cuba sarung pula. Okey. Dia punya instant sarung ni, awning scuba ni senang terbentuk Kita sarung, lepas tu boleh shape ikut muka kita. Boleh buat jadi awning bawal. Lepas tu nak jadikan shawl pun boleh. Okey, kita try jadikan shawl. Make sure melekat dulu kat muka. Lepas tu tarik shawl ke depan. Lepas tu adjust straight. Lepatkan bahagian kiri dan kanan. Bila pakai macam ni, naik seri muka. Lagi-lagi warna merah kan. Warna merah ni kalau siapa je pakai semua cantik, menarik. Kalau memang the bomb. Selempang pun dah cantik. Kan kalau kita macam nak look-look yang simple, okay, kita selempang je lah. So ni option lain, kita boleh jadikan awning scuba. Cantik ni. Ya Allah, colour ni. Kalau pakai dengan colour maroon, burgundy pun cantik. Colour putih pun cantik. Kita pinkan di bawah dagu. Cantik ni. Kali lah cakap cantik ni. Kali ni betul-betul cantik Ana suka dia punya material sebab material tu senang draping. Tengok. Sebelah. Dah siap. Walaupun nampak minimalis, kita letak boots, terus nampak extra kan. Saya suka sangat tudung ni sebab awning dia senang terbentuk, material bila drape lagi cantik. Sebab apa? Material yang diorang pakai premium chiffon. So bila draping nampak kemas je. Pakai pun tak panas. Best sangat. Lepas tu ada 30 warna menarik yang boleh korang pilih. Tengoklah ni, warna merah ni pun dah naik. Manakala warna-warna lain, pastel, colour gold, lagilah cantik. So korang akan nampak mata. So kalau korang nak dapatkan tudung yang macam Hana pakai ni, Camellia eksklusif, boleh dapatkan di Imora Hijab.